Tajuk pengawetan makanan. Ah, siapa tu? Siapa tu? Oh, nenek. Mari masuk, nenek. Ya, kenapa, nenek? Ni nenek tak faham apa ni. Nenek nak belajar tentang pengawetan makanan. Tak apa, jangan risau. Nanti saya akan ajar nenek ya. Okey, nenek duduk situ. Saya akan pergi ambil buku pengawetan makanan. Unit 8 pengawetan makanan. Apakah tujuan makanan itu diawet? Okey, tujuannya adalah untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengawet makanan, yang pertama adalah pendidihan. Pendidihan adalah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Contohnya seperti kita memasak. Suhu yang tinggi membunuh kebanyakan mikroorganisma. Pendidihan menjadikan rendang tahan lebih lama. Ini sebagai contoh. Ni contohnya rendang. Masak rendang, dia panas dan mengakibatkan makanan menjadi lebih lama, tahan lebih lama. Yang kedua adalah kaedah penjerukan. Kaedah penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Memasukkan larutan gula dan garam ke dalam buah. Ini contoh. Dia buat jeruk. Pelbagai jenis jeruk, buah-buahan. Okey, cili jeruk yang dibotolkan dan diletak dalam botol ni, ni tahan lebih lama. Okey, keasidan atau kepekatan. Gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh atau membiak. Seterusnya, kaedah pengawetan makanan yang ketiga, iaitu pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Contohnya, sayur-sayur seperti lobak merah diletakkan dalam plastik dan dikeluarkan udaranya. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua, sausage. Sausage pun kalau kita lihat dia punya plastik dia tiada mengandungi udara untuk menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Dan sausage akan tahan lebih lama. Kaedah pengawetan yang keempat, iaitu pengeringan. Pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar. Kita lihat proses pengeringan ikan kering. Okey, ikan kering, asam glugur dan juga mihun kering. Mihun juga menggunakan kaedah pengawetan pengeringan. Ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma akan mati atau menjadi tidak aktif. Seterusnya adalah kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan dan pendinginan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku, iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Pendinginan merupakan kaedah menyimpan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Okey, penyejuk bekuan ni maknanya di bahagian atas seperti sejuk, seperti ais ni, di atas ni adalah penyejuk bekuan. Okey, bila kita letak, makanan akan terus beku. Pendinginan, dia sejuk juga tapi tidak terlalu sejuk sampai beku. Contohnya di bahagian bawah seperti ais. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Pada suhu di bawah takat beku, mikroorganisma menjadi tidak aktif. Okey, contohnya jagung, cendawan. Okey. Seterusnya, kaedah pemasinan. Pemasinan ialah kaedah menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Kaedah ini digunakan untuk memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Okey, contoh dia telur masin, ikan masin. Okey, dan sayur juga ada menggunakan kaedah pemasinan. Contohnya lobak masin. Okey, seterusnya kaedah pelilinan. Pelilinan ataupun lilin, perkataan asal dia merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apple, oren, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya.
Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Okey. Seterusnya adalah kaedah pengetenan dan pembotolan. Pengetenan dan pembotolan melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Seterusnya adalah kaedah pempasturan, iaitu kaedah di mana susu yang diperah daripada lembu dipanaskan pada suhu takat didih dan kemudiannya disejukkan secara mengejut ataupun secara cepat. Seterusnya adalah kaedah penyalaian. Penyalaian merupakan ataupun salai merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, daging salai ni digantung lama-lama dan di bawahnya ada bara api. Okey, bara api supaya dia dapat membunuh pertumbuhan mikroorganisma. Okay, apakah kepentingan pengawetan makanan? Pertama, dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Kedua, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Ketiga, makanan bermusim sentiasa diperoleh. Keempat, senang disimpan dan mudah diangkut. Kelima, makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Apakah ciri-ciri makanan yang rosak? Okey, terdapat 4 ciri makanan yang rosak. Yang pertama, bertukar menjadi warna hitam, berkulat dan berbuih. Yang kedua, berbau busuk, berlendir dan juga rasa masam. Thank you.